Anda sekarang berada di minggu kedua Monster Galaxy Card Academia League Tournament di Sunway Velocity Mall, Kuala Lumpur. Minggu lepas, SK Desa Jasmine telah berjaya dinobatkan sebagai juara. Minggu ni, agak-agak siapa pula ya? Kita tunggu dan lihat. Let's go! Kami wakil daripada SKD Tasik. Kami sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk masuk ke Grand Finale untuk mengharumkan nama sekolah Desa Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fuad daripada SMK Bandar Tasik Selatan. Pendapat saya sebagai seorang guru, ini bagus kerana program Monster Galaxy Card ni satu cara untuk mereka expose, mereka belajar, mereka semangat kesukanan, semangat berpasukan supaya mereka ni lebih jauh lagi, lebih pandai lagi. Yang paling baik sebenarnya diorang belajar lah daripada apa yang diorang buat ni. Tahniah diucapkan kepada kesemua 8 sekolah yang layak ke pusingan terakhir. Destinasi seterusnya kita akan ke Johor Bahru. Pemain di Johor Bahru, kita jumpa di sana. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu.